Hai guys, Assalamualaikum. Okay, so tadi aku berjalan-jalan seorang lah dekat Aeon Taiping. Lepas tu aku jumpa satu kedai ni, kedai kopi baru. Nama dia Kopi Rakyat. So aku search dekat TikTok, dia kata kopi ni asal dia daripada JB. Rasa dia sedap, pekat, likat. Okay, lepas tu dia ada jual juga beberapa makanan, tapi aku beli yang pau salted egg. Satu harga dia jatuh kepada satu pau ni harga dia RM4.9. Aku beli 2 pieces. Total dia RM7.90 selepas dapat diskaun. Okay, dia punya pau Gebu tu satu lah Lepas tu mula-mula aku minta pau lava salted egg 2. Satu tu aku dah makan, lagi satu dia silap bagi kot. Tapi tak apalah, salted egg tadi sedap. Yang ni tak tahu perisa apa. Aku rasa mungkin ayam kari. Walaupun dia salah bagi, tapi aku tak marah. Sebab memang niat aku nak beli dua jenis pau yang berbeza. Cuma mulut aku tak cakap tadi. Dia punya pau sedap, gebu sedap, kopi dia sedap, semua sedap. Kopi aku minum ni adalah klasik mocha dan harga dia adalah RM10.90. Sedap.